Hello guys, good morning. Today I review satu kereta Perdua Myvi 1.5 liter. Ini 1.5 full spec. Ini adalah SE Special Edition. Kereta Myvi ni dia menggunakan 14 inci. Dia warna macam ni memang cukup cantik lah. Tengok guys, macam kereta ni. Cuba kita review bahagian dalaman. Kereta ni perempuan punya, tapi dia boleh second hand. Tengok dia punya audio. Tengok dia punya door trim Ini plastik. Dashboard dia suruh tukar Android player 8 inci ke 9 inci, agak-agak macam tu. Sebab owner ni sebelum ni dah tukar lah. Owner perempuan ni, orang Cina. Kau tengok dia punya lampu function lagi. Tengok dia punya sun visor. Owner perempuan jaga kereta dengan elok, dengan baik, condition tip top guys. Semua condition sekarang I tak tahu macam mana cakap. Sekarang dah ubah sikit kot dia punya condition. Tengok dia pakai fabric seat original. Tengok dia pakai leather kat bawah. Sebab dia takut kotor. Sebab dia orang selalu kerja. Tengok ini kapet kat bawah original. Ini kapet Maggie lah. Tengok dia punya glove box masih function lagi. And dia pakai chrome punya macam ini carbon fiber Oli Perdua. Ada airbag 2, satu sana passenger side, satu sini driver side. Ini logo dia. Tengok dia punya steering masih tip top condition. Tak pernah koyak sana koyak sini. Elok je dia punya rider. Tengok walaupun owner beli second hand